Tu sebab balik ke rumah kan, balik ke rumah keberkatan rumah tangga. Kita buat benda-benda baik. Orang biasa tak buat cakap bulan Syakban ni kita kena buat benda baik. Kita ngaji sama-sama. Awak baca, abang semak. Abang baca, awak semak. Buat kita semayang malam. Azam ni azam. Lepas tu balik rumah, janganlah terperanjat lagi. Bagi salam. Ke atas rumah orang dah kahwin kan, atas bumbung tu ada seekor jin jaga. Memang kita tak nampak. Kalau nampak dah lama pindah rumah dah kan. Tapi kerja bila suami keluar kan, Assalamualaikum, salam, bang pergi kerja, dia pun pergi kerja. Doa yang elok-elok. Bang pergi kerja elok-elok bang, saya doakan abang selamat pagi dan selamat balik. Saya akan masakkan lauk kegemaran abang. Cakap kan gaya. Cubalah kan. Yang lelaki cecenya tengok tangan tu kan. Tak pernah tengok ni kan. Cenya gaya kau tak jadi dia pergi kerja dah. Kan. Tak adalah maknanya abang pergi elok-elok. Ni tak belum pergi dah bagi warning. Dia jaga kat luar, jangan tengok janda telah. Laki dia langsung tak terfikir pasal janda. Dia ada sabut tadi, makbul. Makbul. Makbul bila keluar kat bus stop tu bersusun janda tu. Hui jangan. Kan? Tu sebab doa yang elok-elok. Balik rumah bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Isteri sambut dah. Waalaikumsalam. Abang masuk bang macam tu bola lagi. Bolalah orang ni 9 cakap. Betul. Layan suami. Tapi janganlah tahu. Tapi setiap kali bagi salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, lari jin dia tadi. Sebab jin tu bila suami keluar, dia pun pergi ke hati perempuan. Kau jayalah laki kau tu. tidak pergi kerja. Lain macam wangi Itu yang dia telefon tu. Hello, abang kat mana tu? Kau buta, kau tak nampak dia pergi kerja. Faham tak? Dia bisikkan was-was kat hati perempuan. Tu sebab bila balik bagi salam. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sebab bagi salam jauh lagi setan tu. Tapi janganlah tahu mana saya jumpa bagi salam. Masuk Assalamualaikum. Pergi dapur nak ambil air, kita sebab Assalamualaikum. Ayo tak berhenti lah orang tua ni. Sampai kat ruang tamu tersompak lagi Assalam. Apalah kena abah kan ni. Ya Allah Akbar. Naik basuh bilik air, mandilah mau buka pintu bilik air. Assalam. Jauh botol lagi jin tu. Kan? Tapi sudah dah bini tak boleh tidur, takabil apalah kena laki dan apalah kena laki. Bang, bangun bang. Bangun bang, apa dia? Assalamualaikum. Dah bini pula bagi salam kan? Tak kira lah kan, tak kira. Bagi salam. Iya. Kita bagi yang terbaik. Bagi yang terbaik. Cakap elok-elok kan? Cakap elok-elok bang. Tapi sebelum kahwin je tengok. Tu sebabnya kita kalau Facebook tu kan, kita boleh cakap good luck, happy birthday, jaga diri baik-baik kan. Tapi kat rumah tak cakap macam tu pun. Dengan suami tak cakap abang baik-baik kerja, good luck dengan penggambaran hari ini. Oh sayang, akan kulaksanakan apa jua doamu itu. Ada tak ada. Tapi jaga-jaga, jangan sibuk nengok Facebook ex-girlfriend. Mula dia tengok status dia singular. Yang ni ada plural tak boleh. Singular. Lepas tu perempuan tu, lepas tu bolehkah kita berjumpa berkali terakhir? Jangan jumpa penyakit. Betul tak? Dalam tu kawan-kawan sudahlah dah berjumpa. Bila berjumpa mulalah perempuan tu, saya sebolehnya tak naklah mengganggu rumah tangga orang lain. Yang lelaki itu tak pasal-pasal jadi Jalaluddin Hasan. Well, you tidak dikatakan mengganggu rumah tangga. Kita macam tu lah. Kan? Penyakit tu, jangan. Kan? Kan? Bahaya. Tu semua lah tu kan. WhatsApp, apa semua kan. Jaga Kemudian seterusnya pemakan riba. Pun Allah Ta'ala tak ampunkan dosa dia. Kan? Bagi pinjam kat kawan-kawan ada interest lagi tahu daripada ahluk. Pinjamlah ke angah ke, cik ke, atih ke, kan? Lepas ni orang sebut pasal tu kadang hidup susah sekarang. Orang lelaki bagilah ke isteri, kan, bagi sumbangan. Bulan puasa ni yang paling mustahak, yang paling utama keluarga kita.
yang menyahut seruan penceramah semalam. Mai sini. Dengan ini duit buku simpanan abang ni. Dalam ni taklah banyak, ada dalam 20,000. Kau ambil lah semua. Setuju tak? Setuju. Sah lah mata duitan. Ingat bagi 20,000, cakap lah, tak apalah bang, abang jago saya cukup macam tu lah, ha. Ayah, doreh setuju dah. Kan? Ni ambil lah dalam 5,000 ni kau buat belanja. Apa perangai perempuan lepas tu? Dah mula dia telefon anak Kau orang semua balik dah, okay? Abah kau dah nampak tanda dah. Tak boleh pula buat baik. La ilaha illallah. Ni mood bulan Syakban ni jangan terperanjat orang memang buat baik. Kan? Buat baik daripada bulan Rajab, bulan Syakban buat baik sampai bawa pada Ramadan memang dah ready baik. Bukan tiba-tiba terperanjat. Bulan puasa kan orang tak terperanjat. Kan? Bila nampak sebab semua orang nak buat baik. Kemudian membuat fitnah tidak diampunkan. Lagi suka bermusuhan tu saya dah cerita dah. Saya dah cerita dalam episod lepas. Menipu dalam berniaga. Kemudian memutuskan silaturahim. Jadi pada bulan Syakban yang mulia ni, rebutlah peluang. Rebutlah peluang. Sebab apa? Dengan peluang-peluang yang kita ada. Bukan selalu kita dapat ni. Macam cabutan bonanza. Wah, kan kita. Oh, apa panggil sales. Jualan runtuh tu kan. Runtuh. Oi. Robot. Orang lelaki tak tahu nak beli apa. Sudah dia pun duduk dekat. Ni orang lelaki dia jago tau. Kalau perempuan tertiba cakap, abang, kasut abang ni kena tukar ni. Tu tandakan kasut kita sebenarnya. Ya, kasut abang ni kena tukar. Ya ko? Okey, tak baik tukar abang. Tak apalah nanti abang beli. Abang jangan ada. Bagi bawa saya. Abang kata apa-apa yang abang pilih. Muslihat. Sampai kat shopping komplek kan kita pun cari. Merpoi. Tak ada yang sesuai. Tak apa bang. Abang, kejap lagi saya datang. Saya tengah pilih kasut saya. Akan tak? Lepas tu abang kat mana? Abang ada sini. Terus lah kat kaunter ni bayar. Lah aku nak bayar pula. Kan? Kita sudah orang lelaki tak ya agak. Capai lah suara dalam tu. Beli daripada tak ada kan. Beli suara dalam. Iya. Orang lelaki ni kan berzuhud tau. Saya tanya tu. Suara dalam setahun tahu berapa kali dia tukar. Iya. Perasan tak? Orang lelaki kan suara dalam semua dalam kotak. Perasan tak? Sebab kita mana pernah pilih. Kita tengok pak beli. Ada banyaknya kalau orang perempuan tu tengok bang ni dia macam kali dia pula pilih tu kita.